Okey, kita nak sambung perbincangan kita fizik tingkatan 4 bab 2. Okey, gerakan linear ni maksudnya dia straight line. Okey, so dia baca kat sini. Okey, jadi jarak sesaran. Jarak ni maksudnya dia jalan jauh. Sesaran ni dia pendek. Contohnya, okey, dia ada point katakan A, B, C kat sini. Okey, ni A, B, C. Okey, kalau kita guna daripada A nak ke C, dia ada dua cara. Contohnya, ini satu laluan A ke B ke C. Okey, yang ni kita panggil jarak. Dia guna cara jauh. Okey, kalau sesaran dia pendek macam ni. Ni sesaran A ke C. Okey, so ni sesaran yang kalau hitam ni. Dia shortest distance, jarak yang terpendek. Okey. Jadi untuk jarak kita panggil dia kuantiti skala, untuk sesaran kita panggil dia kuantiti vektor. Okey, yang ni tak ada apa, dia just nak cakap kalau seragam ni maksudnya dia bergerak konsisten lah. Kalau tak seragam dia ada pecutan. Contohnya daripada 50 km dia laju sikit 60 km sebab tak ada kereta ke kat depan kan. Okey. Yang ni dia nak cakap pasal seragam. Tadi nampak tak dia sama. Dia bergerak sama. Kalau yang ni dia gerak tak sama. Okey, yang ni formula dia untuk kita kira jarak, sesaran, laju, laju, pecutan. Okey, laju, jarak. Tadi kan kita belajar pasal jarak. Jarak kan yang jalan jauh tadi bahagi dengan masa. Okey, laju pula sesaran. Yang jarak pendek tadi bahagi dengan masa. Tu beza dia, laju dengan laju. Pecutan dia kira laju ni. So formula dia yang ni. Laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Okay, so boleh jawab. Ni contoh dia. Boleh tengok contoh dia. Jarak dia, sesaran apa. So kat sini menunjukkan pergerakan laju yang berlari dari A ke B. Kemudian berpatah balik ke C. Jumlah masa 20. Jarak dia kita kira lah 100. A ke C kan. 100 tambah 20. So jadi 120. Sesaran A ke C pendek je lah. Tolak 100 tolak 20 dapat 80. Tu beza dia. So laju dengan laju kena masuk formula. Macam ni. So untuk laju, jarak bahagi masa, laju, sesaran bahagi dengan masa. Yang ni pun sama cikgu dah explain tadi. Okay, yang ini untuk pecutan. Okay, pecutan formula dia V tolak U. Akhir tolak awal bahagi masa. So dia kata selepas mendarat di landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya lajunya berkurang daripada 75. So ni laju akhir, laju awal, ni laju akhir. Laju awal, akhir masa. So kita tolak. Yang ni dia akan dapat negatif. Negatif ni maksudnya kita slow down. Kita break. Okey, 3 tip ni apa yang kita kena tahu. 1 detik ni 0.02. Tu je lah kita kena tahu. Maksudnya dia macam ni. Sebabnya 1 detik tu dia sama dengan 1 bahagi 50. So dia akan dapat 0.02 saat. Sebabnya yang ni dia akan 50 Hz menghasilkan 50 titik dalam masa 1 saat. So 1 detik tik dia tu 0.02. Nanti kita darab je lah kat sini. So kita kena pasti berapa 6 detik. 6 darab 0.02 dapat masa dia ialah 0.12. Ni kita kena memorize lah 0.02 ni 1 detik. Okey, ni menghitung laju. Pecutan. Pecutan yang ni lah dia sikit dia makin besar-besar sebab dia makin laju. So sesaran dia berapa? Total dia 18 cm. Sesaran dia, masa dia 0.12. Laju dia sesaran bahagi masa. Okey, yang ni laju awal. So laju awal detik pertama lah 1.2. Laju akhir 3.6. Nanti kita tolak. Dan kita akan dapat okey, masa perubahan laju kita count dia as sekejap.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kena tolak dengan 1. Bukan tolak dengan 1. Maksudnya perubahan hal laju tu, hal laju akhir tolak awal. So 7 tolak 1 dapat 0. Darab 0.02 dapat 0.12. Tu nanti kita gunakan tu untuk kita bahagi. Okey. Yang ni graf dia lah hal laju seragam. Yang ni dia makin berkurang, yang ni dia pecutan. Pecutan tadi cikgu dah explain lah hal laju akhir tolak hal laju awal. Lepas tu dia ada formula ni juga. Ini dia bagi dalam exam. 1, 2, 3, 4. Cuma kita kena tahu untuk dalam fizik ni dia ada standard unit dia, iaitu masa dalam saat, hal laju dalam meter. So kalau dia bukan dalam saat, bukan dalam meter, kita kena tukar. Yang ni bila kita nak guna, dia bergantung kepada information yang kita ada, maklumat yang kita ada. Kita ada V ke U ke A ke T ke, macam tu. S ni sesaran lah, distance dia ataupun height dia. Ini boleh tengok contoh dia. So apa yang ada, hal laju awal, hal laju akhir. So kita masukkan dalam formula yang mana yang ada untuk kita cari yang sesaran. Dia nak S, so cari ambil yang S tu, macam tu. Kalau dia nak A, cari yang mana yang ada UTSA ni. Macam tu lah. Okay, so boleh jawab formative 2.1. Boleh pause dulu video ni. Jawab. Lepas tu cek jawapannya. Then, dah okay. Moving on to this one. Yang ni graf ni kena tahu. Sometimes dia masuk exam. So, kalau ni graf dia sesaran masa. Hal laju masa. Pecutan masa. Yang ni kalau dia dia stop, dia tak bergerak, objek tu tak bergerak. Yang ni bergerak dengan hal laju seragam. Yang ni kalau hal laju dia bertambah, dia ada gradient. Yang ni pun ada gradient juga, tapi gradient dia sama macam ni, bergerak secara langsung. Okey, yang ni untuk hal laju seragam ni sama. Yang ni kalau dia berkurang, dia macam ni. Kalau pecutan pula, dia tak ada pecutan, tak adalah. Maksudnya kalau dia seragam, dia tak ada pecutan. Okay, kalau yang ni bergerak dengan pecutan seragam. Yang ni pecutan bertambah. Okay, ini graf yang kita kena tahulah. Okay, kalau dekat sini apa yang kita kena tahu, kalau graf tu, bawah graf ni dia adalah kalau jarak. Kita nak cari jarak. Sekejap cerita. Okay, ni graf sesaran masa kan. Okay, kecerunan graf mewakili hal laju motor. Ni untuk graf sesaran dengan masa. So, kena tahu graf tu graf untuk apa. Lepas tu B ke C, dia berhenti, dia stop. That's why dia tak bergerak. Dia stop, dia berhenti. Okay, C ke D yang ni, dia berpatah balik ke titik asal. Dia berpatah balik. Dia hal laju lah kecerunan dia. Lepas tu DE kosong, dia statik, dia tak bergerak. EF dia ke kiri sejauh 5 selama 6 saat. Dia ke bawah sebab tu dia negatif. Okey, jarak dia, macam mana kita nak kira jarak dia? Kita tambah je lah. 100 tambah 100 tambah 50 ni. 100 dia pergi, 100 dia balik, 50 dia pergi ke kiri. So, ni jumlah sesaran dia. Jarak dia. Okey, sesaran. Kita kena letak simbol positif negatif. 100 ni positif dia ke atas, negatif ke bawah, negatif ke bawah. So, ni jawapan untuk sesaran.
So jumlah jarak keseluruhan bahagi dengan masa. Sesaran pula jumlah sesaran keseluruhan bahagi dengan masa. Okey, tadi graf sesaran, yang ni graf hal laju masa. So untuk hal laju masa, kalau dia statik macam ni, hal laju dia seragam. Graf dia, kecerunan dia tak ada, dia flat. Okey, kalau yang ni kecerunan dia akan jadi pecutan. Kecerunan dia mewakili pecutan. Tadi kecerunan tadi mewakili apa ni? Mewakili hal laju. Okay, so kita kena tahu graf apa yang kita buat tu. Okay, yang lain-lain tu macam sama je, boleh baca. Dia nyah pecutan. Okey, jumlah jarak, dia sebenarnya jumlah jarak ni maksudnya luas. Kita kena kira luas. Luas dia, luas bawah graf. Maksudnya yang ni. Luas ni mewakili yang ni. Ni luas 1. Bentuk dia segi 4. So luas 2, luas 3 tu, tengoklah bentuk dia apa. Macam yang ni kan. Ni kan trapezium. So kita kena kira luas trapezium. So luas trapezium yang kita belajar tu, 1/2 darab panjang 2 sisi selari lah. 2 sisi selari, contohnya A tambah B darab dengan tinggi dia. So 1/2 10 tambah 10 ni tinggi yang ni. Ini tambah 15 darab T. T 20 lah sebab 70 tolak 5. 15 yang ni. Nampak tak dia triangle kan? Yang ni. Yang cikgu buat hitam tu yang terlibat. So segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Lepas tu kita kira, kita dapat. Lepas tu apa lagi? Kita nak kira kat sini. Kejap. Yang tu untuk kira jarak. Sesaran. Sesaran dia, sesaran ke kanan. Sesaran ke kanan, kita ambil sesaran tu maksud dia, luas tu mewakili jarak, sesaran tu jarak lah. Yang ke kanan tu maksud dia ke atas, yang atas bahagian atas, L1, luas 1, luas 2, luas 3. Kalau ke kiri tu, sesaran ke kiri, so dia yang luas yang bawah. Jadi yang bawah tu negatif. Tu je lah. Ada soalan tak yang ni? Ni contoh, boleh tengok lagi. Boleh jawab yang ni. 2.22. Okay, so dah habis 2.22. 2.3 pula. Topik ni dia panjang sikit. So dia yang ni gerakan jatuh bebas, free fall. Free fall ni dia okay, ni gravity, pecutan gravity 9.81 meter per saat kuasa 2. Sekejap, cikgu bagi contoh. Yang ni tak ada apa lah. Ni dia just macam gravity je dia bagi tahu. Yang ni formula yang tadi. Kalau perlu boleh guna. So yang tadi tu dia just replace. Tadi kan ada 4 kan. Dia just gantikan A dengan G. Sebab A tu untuk linear, G ni untuk free fall, untuk gravity. Okey, contohnya macam ni. Kita guna je balik formula ni. Cuma tukar A jadi G. Dia nak tahu masa. Dia bagi kita U 10 hal laju awal. Dia kata macam ni. Amirah melontarkan sebiji bola ke atas secara menegak dengan hal laju. Okey, so hal laju awal 10. Hal laju akhir sebab ketinggian maksimum dia kosong sebab dia berhenti kat atas tu. Pecutan graviti dia negatif sebab dia ke atas. So dia akan jadi macam ni lah jawapan dia. Okey, yang ni melepaskan sebiji batu dari... Okey, melepaskan sebiji batu. So maksudnya dekat sini dia punya... U dia kosong.
T dia kita kena cari. G kita tahu 9.81. So kita masukkan dalam formula. S dia negatif 10M sebab dia ke bawah. Kalau ke bawah kan kita pakai negatif dia macam ni lah kiranya. Ni batu ni ke sini. 10 meter. Kat sini dia tak ada apa-apa ni. So U dia sama dengan kosong. M. S negatif 1. Sebab dia macam break kejap dulu. Sebelum dia campak, dia letak dia ni, dia pegang dulu, lepas tu baru dia lepas. Okay, then boleh jawab praktis formatif 2.3. Okay, inertia ni, dia hukum gerakan Newton pertama. Okay, maksud inertia ni, dia maksudnya macam ni. Cikgu bagi dalam bentuk yang mudah untuk faham. Kalau objek tu bergerak, dia akan terus bergerak. Kalau dia berhenti, dia akan... Kalau dia stop, dia pegun, dia akan pegun. Itu maksud inertia. Okay, hukum Newton ni ada 3. Yang pertama, inertia yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada pecutan. Yang ketiga ni, dia setiap objek yang bergerak, daya yang... Setiap objek ada daya yang sama, yang bergerak ke arah yang bertentangan dengan dia. Macam itulah yang ketiga. Okey, satu lagi, inertia ni dipengaruhi oleh jisim. Kalau semakin bertambah jisim, semakin bertambah inertia. Contohnya kalau kat traffic light, kita nampak lori kan dia akan slow sebab dia berat. So kalau berat, dia tengah static, dia tengah brake, dia nak start balik tu lambat. And then sebab tu, contohnya kalau ada kes lori tu dia brake, dia rosak kan, dia akan langgar je kereta. Sebab dia tengah laju, dia nak stop tu susah. Inertia lah tu kita panggil tu inertia. Sebab tu kalau naik kereta kena jaga distance dia. Sebab kadang kalau lori tak sempat nak brake kalau distance tu sangat ni. Dia inertia dia lagi besar. Okay, ni boleh baca. Ni contoh dia lah. Maksudnya yang ni kita tengah static dalam bas. Tiba-tiba bas tu brake. So kita akan ke depan. Sebab dia macam suddenly je. Dia akan bergerak. Sama tak macam... Contohnya orang yang accident, dia akan terpelanting sebab kereta tengah laju tiba-tiba brake kan. So dia akan tercampak keluar. Okay, sama dengan botol sos ni, dia mula-mula static. Lepas tu bila kita goyangkan, goncangkan dia, sos tu akan keluar. Inertia lah tu. Okay, yang ni sometimes dia tanya dalam exam. Yang pasal lori tangki ni. Okay, mempunyai inertia yang besar. Yang sebenarnya mempunyai tangki minyak terbagi kepada beberapa bahagian. Berasingan ada mesin ni. Dia ada mesin ni dalam lori. Dapat menggunakan impak inertia minyak petrol ke atas dinding tangki jika itu berhenti secara mendadak. Dia macam tu. Ni ada lagi. Ni dan boleh jawab 2.4 ni. Momentum. Okay, momentum ni dia ada kaitan dengan... Momentum ni, inilah formula dia. M darab V. Jisim darab dengan H laju. Okay, sebab jisim kg, H laju ms negatif 1. So, kita combine je dua ni. So, kg ms negatif 1. Senang je lah yang ni. Dia darab je. M darab dengan V. Make sure unit dia kg ms negatif 1. Ataupun Newton second. Sebab kgm ni, dia macam ni lah. kg ms macam ni, dia akan jadi Newton second. Newton saat. Momentum, okey. Apa lagi? Selain tu, momentum ni dipecah pula dua. Kalau dia ada pelanggaran kan, formula dia akan jadi M1, U1. U ni maksudnya awal, hal laju awal. Tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2U2. Ni mass ni jisim dia atau berat. Okay, V ni maksud dia hal laju akhir lah. Ni kalau untuk roket dia macam ni. M1 V1 equal to negatif M2 V2 sebab dia ke atas, so dia ada macam daya ke bawah. Dia boleh jawab 2.5. Okay, 2.6. Pasal daya. Okay, daya ni famous. Yang ni hukum Newton kedua. Ni. Formula dia MF sama dengan MA. Yang ni sebabnya dia nak derive. Daripada A tu, A kan pecutan. So, formula pecutan V tolak U per dengan T. Okay. Dan bila kita kembangkan bracket, kita akan dapat ni.
MV tolak MU per T. Dia sometimes dia bergantung. Sometimes dia direct soalan dia. Dia bagi macam jisim, bagi pecutan terus. So kita masuk. Sometimes dia bagi hal laju. Laju awal, laju akhir. Dia tak bagi direct. So kita kena main dengan formula ni. Sekejap kita tengok formula ni. Yang ni dia direct. Dia bagi kan M. Lepas tu dia bagi, yang ni dia suruh cari A. Ni tapi quite direct juga. So F kita 160, M kita 80, A kita kita bahagilah dapat. Macam yang ni dia tak direct ni. Kita kena cari A dulu sebelum kita dapatkan F. Okay. Dia macam tu. Contoh dia kata macam ni. Sebuah kereta berjisim. Ni M. So yang ni M. Then bergerak. Okay, yang ni U. Bila dia break, dia stop, V dia sama dengan kosong. Break tu maksudnya dia stop kosong. So V tolak U bahagi dengan T. Sebab kita nak tahu pecutan dia dulu. Lepas dah dapat pecutan, baru kita cari daya. Okay. Dia boleh jawab 2.6. Okay, impuls dan daya impuls ni dia very easy. Yang ni dia nak cakap dekat sini yang impuls tu sama dengan FT. So J sama dengan FT. Cikgu tu dekat tepi ni. J sama dengan FT. Then okay, F ni sama dengan J sama dengan FT. Okay, so dia macam ni. MV tolak MU sama dengan FT. Yang ni dia, sebab J dekat sini. J sama dengan MV tolak MU sama dengan FT. So dia macam ni lah persamaan dia. So yang ni untuk impuls. Kalau untuk daya ni maksudnya kita nak cari F je kan. So F sama dengan MV tolak MU per dengan T. Kita bahagi je T tu. Yang lain senang nak ingat. Per dengan T. Tu je lah yang kita kena tahu. Sebab dia nak cari F. So kalau impuls dia J sama dengan FT. Kalau daya F sama dengan MV tolak MU per T. Tu beza dia. Ni untuk impuls. Ni untuk daya. So impuls dia FT sama dengan MV tolak MU. Dia ada T dengan dia. Untuk daya buang T ni. Sebab dia nak daya kan F. Bahagi. Tu je. So nanti dia masukkanlah dalam formula ni. Dia cerita. Ni boleh baca. Impuls dengan daya ni. Dia hukum. Yang ni hukum gerakan Newton ketiga. Sebab dia macam dia kata macam ni. Setiap daya yang ke depan ni. Ke di sini. Dia akan ada opposite. Contohnya. Kalau ni dia sepak. Dia akan ada daya. Friction dia. Yang ni lah kalau ditanya impuls, MV tolak MU. MV tolak MU. So dapat. Yang ni kalau daya impuls, MV tolak MU bahagi dengan T. Okay, so boleh jawab 2.7. Okay, berat. Berat formula dia. W sama dengan. Mana tadi? W sama dengan mg. Dia sama dengan F sama dengan ma ni. Tapi benda yang sama. So kita just nak kira berat M darab G lah. G tu pecutan graviti yang tadi kita belajar tu. Okay, so dia cakap apa kat sekejap. Cuba tengok ada yang penting tak. Okay, yang ni je lah yang penting. Dia kata kekuatan medan graviti di bulan ialah 1/6 daripada kekuatan medan graviti di bumi. Macam tu. So berat kita akan jadi 1/6 kalau kita berada di bulan. Dia boleh jawab ini. Okay, boleh jawab soalan 2.8. Okay, sekejap ada lagi. Dah habis dah.